Salam Fatin. Salam Zila. Salam Tulip. Tap screen guys. Share. Salam Akmar. Salam Ila. Salam Carrot. Salam Ija. Salam Netna. Salam Amin.
Salam Molly. Salam Mio. Okay guys, start screen, share live. Hari ni kita nak apa, semalam ada siapa suruh Fatin ni. Dia pasal apa, surah Al-Fat ayat 1. Betul ke? Salam sweetie. Salam Asma. Salam Kisha. Salam Elnora. Salam Adam. Rambut baru. Panjang dia gunting ni. So guys, ada apa-apa nak tanya boleh. Sebelum kita masuk tajuk baru. Salam X5.
Saya tertarik. Faham tak yang penting? Faham tak, Kisha? Salam atas. Itulah sebenarnya macam mana realiti bergerak. Adakah kita tidak mengalir bila orang minta tolong tapi kita tak tolong? Dia tolong sini, kita kena faham tau. Tolong atas kapasiti kemampuan kita. Kalau katakan kita tak boleh tolong disebabkan suatu benda, dan kita firm, kita kata kita tak dapat nak bantu, okey, tak ada masalah sebenarnya. Dia yang masalahnya bila kita sebab ijaz data tau. Jadi bila kita tolong disebabkan kita kesian benda tu keep on melirit kesian dia tau. The ripple effect. Lepas tu kita rasa bersalah lagi, kita tak bantu dia. Sampai tahap kadang-kadang sebenarnya orang tu mungkin nak ambil kesempatan kat atas kita dan kita keep on bagi walaupun signal dah mengatakan stop. Tapi kita keep on bantu kan. So it doesn't work that way. Mio kita bila orang 0 point ni dia sangat firm kan. If data masa kecil datang balik tu masanya ada yang melekat, ya. Kena check balik batin. Buat STL. Kita kena berada dalam frame now. Ya, frame now. So, kalau frame now, apa kita buat? Now. So, kita akan bagi the best version kan, kita kan. Kita akan buat yang terbaik. Data tu tak sepatutnya datang ke dom. Kalau teringat tak boleh. Dia kalau nak datang, siapa yang hantar tu? Allah juga kan. So maksudnya benda tu sensitif lah kat kita kan. Sebab tu dia datang untuk kita melepaskan balik. Faham tak? Kita jangan melekat terus. Label-label korang ni apa barang data yang simple kan. Label korang ni kesedaran. Jadi dia bagi data-data yang berat-berat sikit. Sebenarnya benda tu neutral je. Tapi kita yang label kesalahan dia. Apa-apa hal pun kita sedar, terima dan lepas. Itu je. Bagi challenge. Kisha, ada 4 challenge tu. You buat tak? Empat challenge tu dah kuat lah. Gunakan sebagai senjata harian. Tak apa. Nanti bila dia nak datang challenge baru nanti dia keluar lah tu nanti. Saya pun tak boleh nak plan-plan sangat. Senjata berharga betul. Tengah rasa abundant, tiba-tiba duit job masuk. Alhamdulillah.
Sebab kita tenang, kita living in the now tahu KWR. Berapa kali visualize satu hari? Mid 10. Data lama banyak datang, penat nak hadap balik, dah ada formula, dah ada diberi senjata kan. Terus je. Macam mana boleh penat? Tak penat lah. Bila yang penat tu main korang tu. Faham? Lara Jasmine, part challenge tu ada kat Ya, ada kat video yang sebelum ni. Tu saya tak ada bagi spesifik, tapi you kena rajin tengok lah. Anyway, saya dalam proses nak siapkan e-book untuk part challenge ni. Nanti kalau ada nanti korang selalu check lah nanti kalau keluar ni saya mention dalam live lah. Meeting tadi melempar-lempar sponsor masuk. Tahniah. Tahniah Kisha. Asmini. Sekarang tengah buat ni. Part challenge tu nanti korang dapat lah. Salam. Hello Ida. Salam Dok, lagi banyak data, noise datang lagi bagus kan Dok? Bagus. Kalau fikiran macam Siti Nedi ni kan. Jadi dia dah expect kan. Dia dah terima, lagi mudah sebenarnya. Kita tak ada nak struggle senang je nak check kan sama ada benda tu kita melekat ke tak. Ingat lagi tak? Benda ni ada aku okey, kalau tak ada aku okey ke tak? Masa face problem dia tak auto 5D Dok, saya kena sedar. Dia tak perlu nak auto pun kan. Dia sebab kita ni manusia. Jadi memang kita akan trigger dengan data, tapi kita jangan react berlebihan kan. So kena back cepat lah, maksudnya kena cepat balik kepada neutral. Salam Siti Murni. Lagi kita bernama manusia, so data tu memang akan datang. Siti Murni, okay, thank you join. Tak apa, nanti ada kat dalam saya punya YT full video. Dan tahu yang mana satu nak kena troubleshoot balik. Ini semua mekanik tau. Ini semua sebenarnya ni ilmu priceless tau Fatin Kalau kita tak faham mekanik dia, macam ni kita boleh tahu benda macam ni kan. Benda ni tiada harga tau. Faham tak? Apa yang saya cakap ini betapa pentingnya kan. Kalau kita dah faham benda ni kan, rasa rugi sangat kalau siapa yang tak tahu, betul tak?
Sebab korang buka mata je dah apa menghadap noise kan. So korang apalah sebar-sebarkanlah ilmu ni Ilmu ni tak tahu nak cakap betapa pentingnya. Sharing dengan anak semua kan. Salam menolak. Oh, Alhamdulillah. Betul Amal. Sebenarnya benda ni buat kita lagi banyak menyuluh menyuluh lagi dalam. Kita tak heran pun yang kat luar tu. Betul tak? Malah menolak. Terima kasih. Sama-sama. Ashwini, okey. InsyaAllah. Saya apa-apa nak tanya lagi, saya pasti Abah bantu. Dia bila melibat Abah ni, dia tak ada ayat pasti. Dia dah dalam lagi ya. Alhamdulillah sejak faham Tanzat Pini kena mah. Banyak kurang Siti. 700 je Alhamdulillah. Saya belajar menerima hari ini. Kita kenalah terima Molly Cuba kalau kita tak terima macam mana? Cuba relatekan dengan nafas. Cuba kalau Abah bagi nafas, kita tak terima. Selalu susah nak accept orang nak tolong. Itu ego tu. Dalam mahkamah Zikir Jabari. Okay. There's nothing outside you, Siti Muni. And Siti Muni.
Apa tu je. Terima kasih abah dah settlekan masalah aku. Dok JP buat saya tak avoid dari jumpa big sponsor selalu. There's nothing outside you, Gisha. Kita jumpa dengan hologram dia. Betul sebab kita ini sesuai dengan semalam ni topik kan Kisha kita bincang kan. Kita ni banyak noise dalam kepala kan. Sumum bukmum yun fahum la yarji'un. Salam Kak Pah. Banyak sangat ayat kalau. Tak nak tuli buta, bisu buta lagi. Betul. Ni semua cerita kita Topik apa malam ni kita cuba tadabbur ayat Al-Fat ayat nombor 1. Semalam ada request sahabat kan. Bolehlah kita bincang hari ni. Salam Iswani. Ya. Inna fatahna. Salam dapur Umi. Salam Aisyah. Salam Zainab.
Surah Al-Kahfi, gua tu adalah gua batin kita. Ya. Gua tu apa, tenang kan? Ada tak duduk dalam gua tu huru-hara? Ada tak? Surah Al-Hasyr rasa saya dah buat live dulu. Tapi masa dia macam ni, Kisha kan. Okay, dengar Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kan. Kerugian dia sebab apa? Sebab dia mengejar. Faham tak? Sedangkan hidup kita ni semuanya frame by frame. Faham tak? So bila dia mengejar, dia mind dia dah ke depan. Kemudian bila dia kejar juga, so dia tak living in the now. Kemudian bila dia kejar juga, dia hantar frekuensi kekurangan. Faham tak? Itu yang dia rugi. Sebab tu Allah sumpah dengan masa. Kan yang saya cerita tadi tu. Sebab sistem kita semua frame. Dia flip je. Faham tak? Dia tak mengejar. So kalau dia tarik frame je. Faham tak? So korang kena tune. Faham Salam Zura. Tak ada huru-hara duduk dalam gua, betul. Tak live betul. Frame tu dia sistem abah ni dia sangat dynamic dia semua daripada kita punya state lah. So kita balik pada kita tenang. Kita kena jaga state ni. Tu pentingnya 0 point tu. Kan kisah apa tu yang siapa sahabat-sahabat duduk dalam gua tu kan. Kemudian dia duduk bertahun-tahun kan. Ingat tak? Kisah apa tu, dia dengan anjing tu kan. Kemudian dia bangun pada berapa ratus tahun dia tidur. Syabu Kahfi, betul. 309 tahun lah. Itu tunjukkan apa sebenarnya tu. So bila korang tenang, okay, dia boleh quantum jump. Dia tarik frame tu je. Faham tak? Itu sebenarnya mechanic reality tu. So bila kita tenang dalam gua, so dia boleh quantum jump lah. Korang jadi observer lah, yang menyaksikan. Salam
Tembok apa? Ya'jud Ma'jud. Tembok Ya'jud Ma'jud ni dia dalam 0 point dia noise lah. Salam cheese 390 lah. Faham tak? Tembok Ya'jud Ma'jud. So Zulkarnain dia apa? Dia buat tembok kan. Tembok tu untuk apa? Dia sebagai apa, barrier lah ataupun boundary lah. Zulkarnain tu sendiri dia cerita berkenaan diri dia, kesedaran diri dia. Maksudnya daripada chaos kan. Dia sendiri 0 point Ada apa nak tanya lagi? Surah Al-Falaq. Nantilah Adam. Salam kek carrot. Ramai betul kan nama carrot ni. Dia sebenarnya macam ni guys. Kunci dia apa-apa dalam surah Al-Quran tu adalah kitab diri orang sendiri. Faham tak? So tak payah nak suluh kat luar tu. Saya hari ni nak off cepat pukul 9.30. Bukan buku sejarah. So kalau korang nak tu, korang cepat lah dapat 50,000. Tak laju sikit. Salam Alicia. Dah korang pun dah pandai dah kan. Semua dah pandai dah ni. Mubin gunting rambut ni. Tak apa. Boleh tengok video saya tu, banyak tu. Rajin hantar je. Mind kita ni power .
Ya, mind and heart. Heart and brain coherent. Dia penting ni kedua ni. Fadli, kita bincang ayat ni sekejap lagi Tadi ZP dari jalan banyak kereta jadi tak banyak. Malam ni kita cerita pasal surah Al-Fat ayat 1. Saya buat ZP hari ni, anak dapat tawaran UPSI. Alhamdulillah. Salam Eddie. Okay guys, kita start lah Laju sikit tak. Bagi kurus sikit korang punya apa jari tu. Okay guys, surah Al-Fat ayat 1 apa surah tu cakap? Jari kaki jari. Thank you Ani follow. Okay, apa cuba komen apa surah Al-Fat ayat 1 tu cakap? Siapa boleh komen?
Beri kemenangan lagi ayat. Beri kemenangan Bagi ayat panjang sikit lah. Keyword dia apa? Tamat anugerah kepadamu wahai Mak, kemenangan yang jelas nyata. Membuka, keyword dia tu membuka bagimu Anugerahan, kemenangan nyata. Okey, yang cerita ni berkenaan dengan ada satu kisah kan. Kisah apa tu? Cuba korang komen kisah apa tu? Dia ada event tu. Perjanjian kan? Perjanjian apa? Perjanjian Hudaibiyah, betul. Okey. Apa yang isi penting dalam perjanjian tu? Dia sebenarnya kalau korang faham kan konteks perjanjian Hudaibiyah tu kan. So apa yang berlaku sebenarnya pada pandangan manusia belum lagi kelihatan seperti sebuah kemenangan. Betul tak? Tapi tajuk dia kemenangan atau pembukaan. Betul tak? Detail tu apa? Rasulullah sebenarnya dia nak buat apa dengan sahabat-sahabat dia? Kalau pandangan manusia belum lagi sebenarnya seperti sebuah kemenangan. Tak ada kemenangan lagi sebenarnya. Walaupun tak jalan tak nampak, tapi surah ni dah menunjukkan bahawa jalan terbuka kan. Betul tak? Cuba korang komen kan, cerita detail sikit pasal perjanjian Hudaibiyah ni. Tak dari segi cerita perjanjian Hudaibiyah ni lah. Siapa boleh komen? Baginda dan para sahabat masuk kota Mekah bukan untuk perang tapi dalam keadaan aman. Dia nak. Tapi diorang setuju ke tak?
Hmm. So sebenarnya okey, cuba korang komen poin-poin satu 3D nampak tertutup tapi Allah nampak keseluruhan jalan. Nampak? 3D nampak tertutup tapi Allah nampak keseluruhan jalan. Masa tu Rasulullah tak berjaya lagi tau masuk Mekah, betul tak? Salam Nisrin. Wan Khadijah. Apa yang poin yang saya kat ni kan? Adalah ni apa yang statement ni Wan Khadijah ni. Betul. Sebab yang poin kat sini guys, dia pada pandangan manusia kan belum kelihatan seperti sebuah kemenangan sebenarnya. Faham? Itu poin dia. Faham tak? Apa beza 3D dan 5D? Usop nanti boleh tengok dalam saya punya playlist 5D tu. So, okay, tak apa. Kita relate dengan keadaan sekarang. Yang itu adalah cerita penceritaan dia. Yang penting ni kita balik pada diri. Faham tak? So, apa yang kita boleh relate kan? Barulah apa Al-Quran ni bermakna. Sebab dia adalah kitab diri. So, kalau kita, apa yang kita boleh suluh, so, perkara pertama yang kita kena faham, manusia ni tengok realiti berdasarkan apa yang sedang berlaku kan. Betul tak? Contohnya kalau business law kan. Business law, habis lah. Ataupun klien reject kan. Tak ada rezeki aku kan. So kalau macam ada masalah relationship atau hubungan kan, habislah aku kehilangan kan. Lagi apa? Bila plan cancel kan, terus gagal Tapi kalau korang tengok, itu hanyalah snapshot 3D So kita hanya nampak satu frame aja. Betul tak? Pandangan manusia terbatas, betul. Tapi Allah mengetahui keseluruhan perjalanan Sebab tu dia namakan surah Al-Fat pembukaan kemenangan kan. Walaupun masa tu memang 3D memang tak nampak Ingat tak yang sebenarnya yang lagi detail cerita dia, Nabi Muhammad nak masuk Mekah, betul tak? Tapi untuk nak tunaikan umrah kan. Tapi dia tak dapat lakukan pada tahun tersebut lah. So kalau kita berada pada masa tu, kita akan fikir kenapa jalan tu tutup Tapi Allah dah telah kata ayat dia, kami telah membuka. So apa yang kita panggil close door tu, apa yang kita panggil close door tu sebenarnya adalah apa dia? Close door tu adalah opening. So
So kita jangan terlampau label lah pada 3D kan. So macam baru satu benda tak jadi kan, Allah terus kata Allah tak bagi kan. Habislah manifestation aku tak jadi kan, tak ada rezeki kan. Padahal apa guys, cerita belum habis. Faham tak? Nampak? So lagi clear kan yang apa yang yang apa tip-tip yang saya bagi tu dengan penceritaan Al-Quran. Jadi lagi mantap lah pemahaman korang. Betul tak apa Pak. Okey, ni yang pentingnya saya kata apa, ingat saya bagi tip dulu. Terima kasih Abah. Dah settlekan masalah aku. Nampak? Terus potong. Sebab bila kita faham mekanik dia mudah lah. Okey, ambil poin nombor 2. Perkataan paling power ni apa guys? Perkataan paling power telah. Tulis. Perkataan paling power telah. Sebab bila korang faham ni kan, bukan beza dengan korang faham dulu. Kalau dulu orang cakap tak apa, Abah nak bagi rezeki, kita pun ya ke, nampak? So sebab kita tak faham dengan ilmu, betul tak? Perkataan paling power telah. Jadi bila korang faham bagaimana mekanik ni, sistem Abah ni, sebab semuanya dah ada dalam apa? Quantum field kan. Jadi kita dah nampak macam mana dia bergerak. So keyakinan tu yang 100% tu, bukannya 99%, 99.99. Sebab tu kena faham dalam bentuk kuantum ni. Tak tahu nak cakap macam ni lagi lah. Faham tak? Semua dalam quantum field, semua dalam lauh mahfuz. Faham? Jadi bila dulu kita cakap ada rezeki lain, kita pun yelah kan. Yang pancar kan dalaman ni, yelah memanglah tak jadi kan. Tapi sekarang ni solid kan ayat tu kata apa? Ayat Quran tu, sesungguhnya kami telah membuka bagimu tu yang apa, yang semua dah ada dalam apa? Quantum field. Betul tak? So kalau kita reflect balik apa kesilapan orang kan, tu yang selalu check dalam 3D tu yang masalahnya. Check apa, duit dah masuk ke customer dah datang ke, dia dah call problem dah selesai ke. Nampak? Hari pertama yakin, hari kedua check, hari ketiga takut. Nampak? Hari keempat terus tukar blueprint, hari kelima visual lah balik. So akhirnya apa guys, signal bercampur dengan noise. Kacau medan. So yang penting kat sini kan apa guys, itu yang penting, 0 point faham tak? So bila kita 0 point, kita tahu apa yang kita mahukan So kita buat bahagian kita kan. So kita buat apa, signal yang datang, tapi kita tak kacau apa proses tu kan. How tu tetap milik apa? Milik Allah. Itu yang kadang apa, kita nak pintu A tapi Allah buka pintu C So kemudian baru kita faham kenapa pintu A ni tertutup. Nampak? So
tu jangan paksa pintu yang tertutup tu. Faham tak? So memang awak nak buka Alphard tu sebenarnya nak menunjukkan pintu lain yang belum kita nampak. Tadi dah point kedua kan. Kita masuk point ketiga pula. Tulis. 0 point, tenang sebelum bukti muncul. Zero point, tenang sebelum bukti muncul. So sebenarnya benda ni yang paling susah sebenarnya, betul tak? Dia senang lah tenang bila duit dah masuk kan. Tadi bersyukur pun senang lah bila orang kata masalah sudah selesai kan. Betul tak? Senang percaya bila jalan dah buka. So yang maintain state tu yang paling susah tu bila 3D ni. 3D ni masih lagi tak nampak apa-apa ataupun kosong. So inilah latihan 0 point guys. So 0 point ni bukan maksudnya korang duduk diam pasif, faham tak? Kita tetap kerja, faham tak? Kita tetap telefon orang, tetap buat marketing, tetap mencari peluang, tetap berdoa, semualah. Tapi dalaman ni tenang guys. So bila ada datang apa-apa pun observe, jangan react. Faham tak? Salam Nura. So contoh macam ni lah, kalau katakan kita target satu projek tu 100,000 kan. Tiba-tiba projek tercancel. So noise tu masuk. Apa dia? Habislah, ini last peluang kan. Tapi kalau orang 0 point, dia kata apa? Okay, ni keadaan 3D aku tak tahu apa keseluruhan susunan Allah kan. So dia terus bergerak terus bekerja, terus buat planning. Kita tengok lepas minggu tu datang peluang pula yang tak pernah dia plan, betul tak? Kan? Sebab apa? Sebab kita duk melekat dengan apa? How tu. Bila dah terlampau melekat dengan how, itu yang hawau. Macam duk pesan jangan mengintai, itu yang nampak. Betul. Ni ramai betul yang suka intai-intai. Itu sebenarnya kisah surah Al-Fat tu. How jadilah awak. Saya okey sebab saya orang Melaka. Dah lama melekat. Kalau ada memang kena check balance, check je lah. Bukan dalam keadaan ketakutan. Saya orang Melaka. Orang Alur Gajah. Tapi lahir lah kat sana. Dapat okey, tak dapat pun okey. Betul, Fiza. Ya, Yasin, salam. Makan Ni ramai orang Melaka ni.
Ubay Jasin. Saya check tapi tak takut. Kalau balance tinggal sikit. Okey je. Kuala Sungai Baru. Itulah memang tengok muka Yasin ni makan. Sebab dia suruh dia naik kotak, dia kata tengah makan. Tanjung Minyak. So yang poin kedua tu yang telah tu kan, itu yang kita pun dah apply kan. Terima kasih Abah kerana selesaikan masalah aku kan. Nampak. Alhamdulillah. So guys, ada apa nak tanya lagi? Clear kan surah Al-Fat ni? So tugas kita pegang telah Jom komen. Tugas kita pegang telah. Tugas kita pegang telah. Tugas how? Tugas Allah. Allah yang urus. Tugas kita pegang telah. Tugas how? Allah yang urus. Telah urus ni bukan kita faham dengan kosong. Kita faham dengan ilmu. Siapa semua dah faham kan dengan ilmu kan? Itu penting tu. Kalau masih lagi tak faham dengan ilmu, susah korang nak yakin. Siapa yang tak faham lagi yang maksud telah tu? Yakin tu. Penting tu. Sebab dulu boleh lah faham-faham apa macam tu je kan, umum kan. Sekarang ni kena faham betul-betul. Kalau tidak, dalaman ni yang pancar tau. Dalaman baca ni, sisa apa baca dalaman ni, dia bukan baca ni. Benda ni tak boleh aku faham, bukan cakap mulut tau, faham tak?
So ayat yang power ini apa? Jangan melekat. How? Kalau tak apa? Kalau tak apa? Kita jangan melekat. How? Tahu Yasin. So kalau kepala otak korang tu, kalau asyik nak tahu how ya, korang lah hawau dia. So sendiri jawab nanti. So kalau trigger macam mana kan, apalah aku ni hawa betul lah. Cakap lagi pada muka korang. Tak nak jadi hawa, jangan tanya how. So okay guys, kita end live hari ni Saya ada kerja sikit lah nak buat. So cukup 50,000. So terima kasih guys. So jangan lupa kalau nak pergi kelas, kita ada 30 hari bulan 8 ada kelas Pinaglan dan 0 point ni kelas dewasa. Ni program cuci sekolah guys, bagus untuk anak. Dan siapa yang nak buat liver flash tu, ambil kat dalam saya punya shop. Kena buat guys ni penting untuk kesihatan. Jaga hati dalaman dengan luaran. Okay guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.